Bincangannya nanti. Masuk. Selamat pagi. Alright, kita teruskan perbincangan yang baru sampai muka surat 74 soalan 21. Okey, bab matriks. Cuba kamu buat dahulu dalam masa 1 minit. Siapa yang belum buat? Cari nilai X, Y, Z. Okey, X, Y, Z. Yang mana nilai ataupun matriks P dan Q adalah sama. Merupakan matrik yang sama. Di sini ada dia punya pernyataan. Ya? Coba dulu yang lain. Paling senang cari nilai X. Untuk X, di sini nilai X akan sama dengan 6. Maka yang bukan 6 kamu cancel. Ini bukan, ini bukan. Tinggal 2 pilihan jawapan sahaja. So, untuk jawapan A, B, kedua-duanya 6. So, cari dulu nilai Y dan kemudian nilai Z. Sebab Y-nya sama. Untuk pilihan jawapan A dan B itu sama. Macam mana kamu dapat? Okey, tadi X sama dengan 6. Kemudian pernyataan X tambah Y sama dengan 8. Maka 6 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 2. So yang ini masih lagi sama. So gunakan nilai X dan Y. Yang mana X tolak Y sama dengan Z. Maka Z sama dengan 6 tolak 2 sama dengan 4. So jawapannya A. Okay, buat saya makan. Siapa yang sudah buat? Alright. Soalan 22. Siapa yang belum buat, cuba buat dahulu. Sambil-sambil kamu buat ulang kaji, boleh buat rujukan. Kamu dikehendaki memahami apakah yang dimaksudkan dengan sudut dongakan. Ada juga namanya sudut tunduk. So dalam gambar Raja 5, SR dan PQ merupakan garis mengufuk. Maksudnya yang ini selari nih. Kedua-duanya selari. Ini selari. Sebab kedua-duanya mengufuk. Manakala diberi QR merupakan sudut garis mencancang, tegak, membentuk garis serenjang sudut 90 darjah. Kedua-duanya SP pun sama. Okay. Sudut dongakan R dari P. Maksudnya yang kamu kena baca ialah sudut di sini. Kalau cikgu labelkannya sebagai theta, apakah nama untuk sudut theta? Sudut theta tersebut, cara bacanya ialah Q P R. Yang ini ya, sudut. Sudut dongakan R dari P. R dari P, maka kita baca ini sudut yang berada di antara dua garis PR dan PQ. Itulah sudut dongakan R dari P. Maka jawapannya ialah apa? A kah? Jawapannya A. QPR. Bukan QRP. Q kepada P kepada R. Kalau ada pilihan jawapan, kalau tidak ada pilihan QPR tapi ada pilihan RPQ pun betul juga. Okey, ada dua pilihan jawapan. Yang ini kalau tidak ada, mungkin pilihan jawapannya sudut RPQ. Asalkan
P ini mesti di tengah-tengah. Okay? So ini jawapannya. Soalan 23. Cuba dulu yang melibatkan isi padu pepejal gabungan. Apa pepejal yang pertama? Kon. Yang di bawah hemisfera. Apakah rumus untuk kon? 1/3 darab pi J kuasa 2 T. Kemudian untuk hemisfera 2/3 darab pi R kuasa 3. So gunakan rumus ini. Untuk kon 1/3. Yang ini isi padunya. Isi padu pertama. Kamu guna dulu. 1/3 darab pi J kuasa 2T. Untuk yang kedua 2/3 pi J kuasa 3. Cuba kamu buat dahulu. Kalau kita gabungkan sekali isi padu pepejal gabungan, cikgu buatlah begini. V3 sama dengan V1 tambah V2. Maka cikgu buat 1/3 22/7 sebab soalan suruh guna 22/7. Jejarinya berapa? Macam mana tahu 3? 10 tolak 3. Nina, ambil ini. Sebab dari sini ke sini, ini juga jejari. So 3 kuasa 2. So yang ini pun 3 lah ni. Jejari. Tingginya 7. Ini tinggi untuk kon 7. Tambah 2/3 darab 22/7 darab jejari kuasa 3. Terus tekan kalkulator. Kamu dapat berapa? Kalau yang ini boleh mansuh ni. Ini boleh mansuh, ini boleh mansuh. 3 dan punca yang ini boleh mansuh. So 22 darab 3 66. Untuk yang pertama. Tambah. Cikgu mansuhkan 3, ini jadi 2. Kemudian 4 darab 22, 88/7. Boleh sudah kasih selesaikan. 9 darab 2 darab 22. 44 darab 9 bahagi 7. Terus tekan kalkulator. Yang ini cikgu ringkaskan. Dia jadi 9. Sebab 3 kuasa 2. So, kamu tekan kalkulator. 44 darab 9 bahagi 7. Apa jawapan yang kamu perolehi? Untuk soalan nombor 3. Jawapannya B. 122/4/7. Ini jawapannya. Okey, boleh faham? Cuba dulu. Sebelum kamu tekan kalkulator, pastikan kalau boleh kamu ringkaskan dahulu mana-mana nombor yang boleh dimansuhkan. Supaya kalau tekan kalkulator tidak begitu kompleks nombor-nombor yang terlibat. Mungkin kamu dapat dalam perpuluhan tu. Boleh tukar kepada pecahan. Tekan shift. Tekan ABC-nya tu. Ada yang simbol. Kamu punya kalkulator apa? Class Swiss. Ada simbol di bawahnya tu. Untuk yes. Tekan sekali lagi. 858. Maksudnya kamu tekan salah tu. Kalau yang ini,
Aisyah, yang ini jangan lupa letak kurungan kalau tekan kalkulator. Kalau tiada kurungan, kamu akan dapat jawapan yang lain. Betul? Ada kurungan? Mantap. Okay. Kalau ada kurungan, betul sudah tahu. Tadi tiada kurungan kan? Yes. Okay, soalan 24. Yang lain cuba dulu. Sama apa tu? Betul lah ni. Baru kasih tukar pecahan. Ya, sebab yang ini kamu dapat 122.57. Yang ini kan pecahan nombor bercampur. Ini lah tu 122.57 adalah sama dengan 122/4/7. Sama. Tekan shift ini. Gitu. Alright. Okay, siapa yang guna kalkulator kelas Swiss untuk tukarkan kepada pecahan dalam bentuk nombor bercampur, tekan shift, tekan pecahan. Kamu akan dapat 122/4/7. Okay, soalan 24. Raja 7 ada dua buah bulatan yang sama saiz. PJR. Yang ini merupakan garis lurus dan merupakan tangent sepunya kepada kedua-dua bulatan. HJN dan KJL garis lurus. Dan dalam raja ini terdapat segitiga sama sisi. Apa konsep segitiga sama sisi? Sama saiz. Apa yang sama saiz? Sudutnya bersaiz sama, sisinya sama panjang. Alright. So yang ini kamu boleh isikan terlebih dahulu nilai sudut di bahagian dalamnya di sini. 60 darjah. Yang ini pun 60. Yang ini pun 60. Kita melengkapkan dahulu maklumat dalam soalan. Diberi sudut JLM di sini. Sudutnya 32 darjah. Soalannya cari sudut X. Cuba dahulu. Coba kamu kaitkan maklumat sudut 60 darjah ni untuk dapatkan nilai X. Si Charles sedang berusaha. Bagus. Berapa sudut di sini? 60. Kenapa 60? Kenapa sama? Apa konsep garis yang menyebabkan ia sama? Pantulan boleh diterima tapi kurang tepat. Ada konsepnya. Sudut bertentang bucu. Apabila dua garis bersilang, maka sudut yang bertentang di sini nilainya juga sama. Macam konsep pantulan dah ni. Lebih kurang, tapi lebih tepat ialah sudut bertentang bucu. So sekarang kita sudah dapat di sini 60, di sini 32. Cari sudut di sini. Kerana ini sudut lurus 180 darjah kan? Hasil tambahnya 180 tolak 60 tolak 32 dapat yang di sini. Maka nilai X adalah sama dengan 60 tambah 32. Okay. X darjah adalah sama dengan hasil tambah 60 tambah 32 darjah. Yang ini cukup buat shortcut ni. Dia sebenarnya
kamu kena cari dahulu sudut di sebelahnya, sudut sebelahannya. Jawapannya C. Tapi sebenarnya yang ini shortcut. Patutnya kamu kena cari di sini dulu, sudut yang warna merah ni. Sudut yang warna merah itu nilainya adalah bersamaan dengan 180 darjah tolak 60 tolak 32. Dapat berapa? 88 kan? Kemudian sudut X. X sama dengan 180 tolak 88 sama dengan 92. Itu jalan panjang. Shortcutnya yang ini. Kita boleh gunakan kaedah yang ini untuk mendapatkan jawapan yang pantas. So jawapannya 92. Soalan 25. Cuba dulu. Maklumat yang diberikan ialah gabungan transformasi isometri menghasilkan suatu tesselasi yang terdiri dari segitiga dan sisi 4. Sekarang kamu kena nyatakan apakah transformasi yang terlibat untuk menghasilkan S dan R. Kalau menghasilkan S dan R, maksudnya S dan R itu ialah image. Manakala objeknya ialah P. So SR ialah image. Kalau dalam exam kamu tulis awal-awal di sini image supaya tidak keliru. Dan yang ini ialah objek. Ada sudah pilihan jawapan. So paling senang kamu kena dapatkan P dan S. Jika P objek, S image-nya, cuba lihat gambar rajahnya bertentang. Betul? Dia berlawanan macam image cermin. Dan di sini umpamakan ada satu garis namanya paksi pantulan. Kalau ada paksi pantulan image dia berlawanan seperti ini, maka sudah pasti untuk menghasilkan S adalah pantulan. Mana-mana jawapan yang bukan pantulan boleh cancel. Yang ini tidak payah tengok, yang ini tidak payah tengok. Ada dua pilihan jawapan, A dan D. So yang ini betul, yang ini pun betul. Untuk R dari P kepada R. Okay, dari P kepada R, bukan daripada S ke R, dari P ke R ni. Coba lihat bentuknya. Orientasinya sama atau tidak? Tidak sama. Bertentang ke tidak? Tidak juga. Kalau bertentang atau berlawanan, mungkin pantulan. Tapi yang ini, di sini kan panjang, yang ini pun panjang. Translasi pun bukan, maka yang tepat adalah putaran. Sebab yang ini bila putar, dia akan ambil tempat yang asal yang ini. So, jawapannya ialah A. So, untuk exam nanti cikgu minta kamu kuasai konsep transformasi. Ada 4 kesemuanya. Tingkatan 2 kamu pelajari translasi. Orientasinya sama. Putaran, orientasinya tidak sama. Untuk pantulan, dia punya orientasi berlawanan, bertentang. Untuk pembesaran, yang ini sudah pasti dari segi saiz. So, kuasai yang itu. Soalan 26. Masih lagi bab transformasi, tapi kali ini pembesaran.
Okey, garis maklumat penting. Pentagon P ialah image, maka Q ialah objeknya. Yang ini objek. Soalan suruh tentukan faktor skala pembesaran. Dia sudah nyatakan itu pembesaran. So faktor skala rumusnya apa? SIO kan? Yaitu skala K sama dengan panjang image bahagi objek. Panjang image P ialah image. Ambillah di sini. Berapa petak? 2 petak. Bahagikan dengan sisi sepadannya. Ini 4. Kemudian kamu lihat orientasinya. Orientasinya bertentang, betul? Bertentang. Maka kalau bertentang mesti ada negatif. Mesti ada negatif. Maka 2/4 sama dengan negatif 1/2. Jawapannya A. Kalau orientasinya sama, positif. Orientasinya bertentang untuk pembesaran, negatif. So K negatif 1/2. Soalan 27. Cuba dulu. Ini kamu cuba. Cikgu bagi 1 minit. Satu minit. Arnel coba. Mancing. Cikgu selalu mancing di pasarnya. Cepat dapat ikan. Kalau mancing di tepi sungai setengah jam belum dapat lagi kan? Cikgu ini tidak tahan sabar. Kalau mau dapat ikan pergi pasar cepat. Masuk dia kurang 10 menit dapat. Tapi ada orang yang suka begitu kan, dia 1 jam, 2 jam menunggu. Kadang-kadang kumpau lagi 2 jam dah dapat. Lepas tu supaya mengelakkan amarah, pergi pasar singgah dulu kejap, beli ikan, bawa balik ke rumah. Okey. Soalan diberikan sin. Okey, sin X. Ingat, coba lihat X-nya yang ini sudut cakar. Kalau sudut cakar besarnya ialah lebih daripada 90 kurang daripada 180. So kamu kena catat nih. Kalau sudutnya cakar, kalau sudut cakar maka X, nilai X ialah lebih besar daripada 90 namun kurang daripada 180. Yang ini ciri-ciri sudut cakar. Tapi kalau dalam fungsi trigonometri, yang kita jadikan sebagai rujukan ialah sudut sepadan yang berada di sini. Sudut theta. So kamu kena kaitkan sudut theta macam mana diperolehi untuk mendapatkan daripada X dan ungkapkan M dalam sebutan N. Kamu kena cari X dahulu, baru cari theta. Daripada theta, gunakan trigonometri mana yang sesuai untuk menghubungkan antara M dan N. Dalam trigonometri ada namanya sin. Sin sama dengan sate tiap hari. Kalau cos, kuah sate hangus. Untuk tangent,
Teh tarik sedap. Untuk sin, tidak payah risau. Kamu tinggal cari nilai X saja. Jadikan inverse of sinus terhadap yang ini. Kamu akan dapat nilai X. Okey, dapatkan nilai X. Apa nilai X yang kamu perolehi? Kena hafalah yang pada sukuan keberapa sin negatif. Cek kamu punya buku kerja. Ada nota yang kamu tulis kah tempoh hari? Sin pada sukuan keberapa negatif? Ah, 3, 4 sin negatif. Double check balik. 2 dan 4. Cek. Ada yang bilang 2 dan 4, ada yang bilang 3 dan 4, ada yang bilang 2 dan 3. Pada sukuan kedua sin negatif. Sebab yang ini kan sudut cakar. Pada sukuan kedua nilainya negatif. Nampak sudah tu? So, kamu kena dapat inverse of sinus. Untuk dapatkan sudut theta dahulu. Sudut theta sama dengan sin negatif 1. Kamu tukarkan yang ini guna nombor positif dahulu. Sebab kita mau cari sudut sepadan. Tekan kalkulator. Math error. Guna kurungan. Tekan shift sin. Buka kurungan. Punca 3/2. Kenapa pula math error? Tengok. 60. Lovely, dapat. Tekan dulu shift sin. Buka kurungan. Kemudian punca. Punca 3. ABC 2. Tutup kurungan. Dapatkah? Math error. Benaran ni. Cikgu dapat 60. Okey, cikgu sebut kamu tekan. Okey. Cikgu tahu ni, ada yang kamu terlepas buka kurungan ni. Kecuali kalau kalkulator kelas Swiss dia senang sedikit. Okey, tak apa. Tekan dulu shift sin, sudah. Buka kurungan. Buka kurungan satu kali lagi. Punca kuasa 2, 3. Tutup kurungan per 2. Tutup kurungan yang terakhir. Baru kamu akan dapat 60. Betul? Kamu terlupa di sini nih. Kalau tekan kalkulator ini mesti ada tanda kurung. Nah. Kecuali kalau kamu punya kalkulator kelas Swiss sepatutnya dapat terus macam si Lovely tekan terus dapat. Okey, maksudnya theta kamu akan dapat 60. 60 itu berada di sini tu. Maka X berapa? 120. Ini kalau dalam kertas 2 kalau tiba-tiba soalan tanya nilai X. Maka X nilainya 120. Dapat daripada mana? 180 tolak 60. Tapi sekarang kita akan gunakan 60 kaitkan dengan M dan N. Kalau inilah sudut tirus 60, kamu mau guna apa? Adakah sin, cos atau tan? Yang ini tentangan, yang ini sebelahan. Ini yang ada tentangan dan sebelahan, betul? Maka gunakanlah tangent 60 sama dengan M
Yes. Saya ingin memberi pengumuman kepada penama ni, Alizal binti Abdul Muttalib, Muhammad Azwan bin Muhammad Arifudin, Akhrij. 10.30 ni sudah berkumpul di foyer. Masa kita. Alright. Okey, gunakan tangent 60 sama dengan M per N. Maka jadikan M sebagai perkara rumus. N yang ini darabkan di sebelah kiri. Maka kamu akan perolehi M sama dengan N darab tangent 60 darjah. Apakah jawapannya? Kamu dapat C? Jawapannya C. Faham? So boleh jadi soalan ini keluar dalam kertas 2, markanya 3 atau 4 nih. Biasanya 3. So kalau soalan kertas 2, kamu kena tahu stepnya. Kalau ini kertas 2, cari dahulu X, cari dahulu theta, kemudian perhatikan sama ada sudut tersebut pada sukuan keberapa, negatif atau positif, dan kaitkan dengan nisbah trigonometri yang lain. Okay, soalan 28. Yang ini senang. 10 saat boleh jawab nih. Cuba 10 saat. Okey, umpamakan kamu berdiri di sini. Kamu berdiri di sini. Mana garisan yang kamu akan nampak tanpa ada yang melindunginya? Garis pertama LM, JK, FG. Ada satu garis yang berada di sebalik dinding. Yang ini garis sempang. Dia berada di bawah JK. So kalau ini garis padu, padu, sempang, padu, ini saja. Padu, padu, sempang, padu. Maka jawapannya ialah B. So itu cikgu bilang, kurang 10 saat, kamu dapat jawapan. Garis yang tidak terlindung dalam arah pandangan, yang ini semuanya garis padu. Garis PN ini terlindung oleh bahagian depan yang ini, maka PN ini garisnya sempang. Itu sahaja. Soalan 29. Antara yang berikut, yang manakah pernyataan yang benar? So kamu kena cuba satu-satu. 29. Mana yang benar? So kalau cuba satu-satu, mari kita cuba A dulu. Kalau A tolak B kuasa 2 adalah sama dengan A tolak B, A tolak B. A darab A kuasa 2. Yang ni ya, A darab A. Kemudian A darab negatif B akan dapat negatif AB. Seterusnya, negatif B darab A, negatif B darab negatif B, kamu akan perolehi negatif AB dan positif B kuasa 2. So, yang penuhnya ialah A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2 tidak sama dengan yang ini. Maka yang ini bukan. Begitu cara kalau kita buat guna kaedah cuba jaya. M tolak 7 sama dengan 4. M tolak 7 sama dengan 4. Yang ini apa nih? Adakah dia pernyataan? Tidak kan? Sebab dia bilang pernyataan. Nina. Kalau yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya, maka yang itu bukan. So yang ini pun bukan. Sebab yang ini tidak dapat dibuktikan. Kecuali dia bagi tahu nilai M itu apa. C boleh dibuktikan. Kita buktikan.
Negatif 2 kuasa 2. Yang ini adalah negatif 2 darab negatif 2. Negatif darab negatif, positif 2 darab 2, 4, tapi tidak sama dengan yang ini. Maka yang ini pun bukan. Maksudnya untuk D tidak payah lagi mau semak. Inilah jawapannya. Tapi kalaupun mau semak, boleh kita semak. Sebab untuk double check betul atau tidak. Simbol ini adalah simbol persilangan. Dalam arti kata yang lain, persilangan itu merujuk kepada nilai yang sama. So kalau nilai yang sama 9 sama dengan 9, maka yang sama 9, maksudnya yang bersilang itu 9. Maka yang itu betul. Right? Soalan 30. Okay, masih lagi bab yang sama. Penakulan logik. A. Cuba dulu. Double check balik. Jangan main teka-teka saja. Raja 12 menunjukkan suatu hujah yang tidak lengkap. Premis 1 tidak ada. Antara premis 1 yang berikut, yang manakah menjadikan hujah tersebut hujah deduktif yang sah? Okey, cuba lihat yang ini. Macam mana kamu ingin mendapatkan satu hujah yang deduktif agar menjadikan keseluruhan ini menjadi sah? C? Bukan. Jawapannya B. Sebab kita ambil yang ini berlawanan. Ni nah. Okey, yang ini kan guna simbol tidak sama kan? Maka untuk premisnya, untuk menjadikannya sebagai hujah deduktif, kamu mesti guna simbol penafian terhadap penafian yang ini. Ini simbol penafian nih. So kita nafikan balik, dia akan guna simbol sama dengan. Maka dengan itu jawapannya ialah jika ambil balik X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3, ambil yang kesimpulannya. Maka ambil yang ini balik, taruh di belakang. X tambah 2 guna simbol sama dengan 5. Right? Itu syaratnya kalau menjadikan hujah deduktif yang sah. Ambil kesimpulan, letak di bahagian jika, ambil yang ini, letak di bahagian belakang, tapi jangan lupa nafikan penafian yang ini. Maksudnya dia akan guna simbol sama dengan. Soalan 31. Operasi set. Diberi bahawa set semesta 1 hingga 9, sebab dia bilang kurang daripada 10. Set P gandaan 4. So cikgu nyatakan dahulu. Kita nyatakan dahulu set semesta adalah terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sahaja. Betul? Sebab kurang daripada 10. Manakala P yang merupakan gandaan 4, maka bermula daripada 4. Selepas 4, 8. Selepas 8, tidak ada sebab kurang daripada 10. Okay. Antara raja yang berikut, manakah mewakili set semesta dan P?
C. Kenapa tidak D? Kerana D ada 10. Okay. So, inilah jawapannya. Untuk A dan B, yang ini boleh cancel awal-awal sebab P hanya unsurnya 4 dan 8. Yang ini tiada 8, yang ini tiada 8. Ada 1 dan 2 yang bukan merupakan unsurnya pula. Okay, itu untuk soalan nombor 31. Cuba dulu. Set semesta terdiri daripada gabungan P dan Q. Bilangan unsur P 34, bilangan unsur Q 54, gabungan P dan Q 63. So, cari persilangan, bilangan persilangan unsur bersilang P dan Q. Cuba dulu. Yes. Jawapannya A. Macam mana kamu kira? Kamu jumlahkan dahulu N, bilangan P dan bilangan Q, kan? Alright. So, bilangan P tambah bilangan Q. Kamu dapat berapa? 34 tambah 54 sama dengan 88. Kemudian kamu cari apa lagi? Kamu cari persilangan, bilangan persilangan P dan Q. So, yang ini bilangan persilangan P dan Q adalah sama dengan 88. Rumusnya yang ini nih ya. NP tambah NQ tolak dengan bilangan gabungan dia tuh. N T gabung Q. Yang ini. Itu rumusnya. So, bilangan P dan Q sudah kita jumlahkan tadi, nilainya 88. Dalam soalan diberi jumlah gabungan P dan Q ialah 63. Maka jawapannya ialah 25. A. Alright. So, rumus yang ini harap kamu hafal. Perlu hafal. Ada pertanyaan? Soalan seterusnya 33. Raja 14 menunjukkan graf terarah dan berpemberat menghubungkan bandar P1 dan 6 bandar yang lain. Seorang pemandu lori menghantar bekalan simen dari bandar P1 ke kilang yang terletak di bandar P7. Tentukan laluan lori tersebut jika jumlah jarak yang dilalui adalah antara 150 hingga 200. Syaratnya ialah dari P1 kepada P7, tapi mesti melalui bandar yang lain. Dan pada kebiasaannya, setiap bandar hanya dilalui sekali sahaja. Tapi ini dalam soalan dia tidak beritahu, kan? Adakah? Adakah syaratnya? Mesti lalu sekali saja ataupun
Dia ambil jalan terpendek saja, tidak melalui semua. Macam dia tidak bagi ni. Dia tidak menyatakan. Oh, dia tidak bagi tahu, mesti lalu semua. Kamu kena cari saja, tentukan laluan lori tersebut jika syaratnya ini. Yang ini berbeza dengan soalan yang sebelum ini kita bincang. Yang ada apa ni nama sekolah tu. Dia mesti melalui semua. Ini hanya untuk syaratnya dari P1 kepada P7. Kita tandakan dahulu. P1-nya ialah sini. P7-nya di sini. So kamu carilah mana laluan sama ada 2 laluan kah, 3 laluan kah, 4 laluan kah, tapi yang di sini hanya 4 bandar yang dilalui. Kamu tentukan mana yang mempunyai jumlah jaraknya 150 hingga 200. Okey, kita guna kaedah cuba jaya. Cek satu dahulu, apakah jumlah jaraknya? Kalau A jumlah jaraknya ialah 70 di sini, P1 kepada P2 70 tambah 40 kepada P3 kepada P7. Laluannya yang warna hijau. Cikgu tanda guna laluan warna hijau. Ini ya. Jumlahnya 140. 140. Okey, sekarang kita ambil laluan warna kuning pula. Warna kuning. P1 kepada P2. Kemudian P6. Mana P6 tu? Kemudian P7. Jumlahkan. Yang ini kamu akan dapat 220. Sebab 70 tambah 90 tambah 60. Kemudian cikgu guna warna biru. P1 kepada P4. Kemudian kepada P2. Dan seterusnya kepada P7. Berapa ni? 170. Dapat sudah kan jawapannya? C. Tapi kalau yang D apa? 120. D 120. P1 kepada P4. Cikgu tanda dulu. P1 kepada P4. Kemudian P5 dan P7. Yang ini nilainya ialah 120 km. So yang ikut, yang menepati syarat 150 hingga 200, sudah pasti jawapannya C 170. So dalam exam guna kaedah cuba jaya, kena kira satu-satu dan bandingkan. Kalau dalam percubaan yang pertama kamu sudah dapat jawapannya, contohnya kamu ngam-ngam guna yang ini sebagai pengiran yang pertama, kamu sudah jumpa 170. Yang lain tidak payah sudah. Kecuali nanti dalam 10 minit terakhir, kalau masih ada baki masa, semak balik. Betul atau tidak? Okey. 34. Yang ini cari sudut sektor. Sudut sektor apakah rumusnya? Luas sektor bahagi luas bulatan darab 360. Betul. Okey. Tapi yang ini dia dalam bentuk bilangan kan? Bilangan. So bilangan dia minta ini dulu. Kita bantu murid-murid ataupun kawan-kawan yang belum menguasai. Kita lihat dahulu. Cari bilangan penduduk yang diwakili carta pi, cari sudut sektor yang mewakili ini saja. So nilai yang ini. Pertama kamu kena jumlahkan dahulu ke semuanya. Kena jumlahkan ketiga-tiga. Ini. Tambah. Berapa kamu dapat?
20? 28,9? 9? Bukan 96, 96. Nombor selepas titik perpuluhan disebut satu-satu. Bukan 28,96. 28,96. Nombor selepas titik perpuluhan disebut satu-satu. Okey. So, pengiraannya ialah 18,42 bahagi 28,96. Oleh kerana soalan suruh cari sudut sektor, maka perlu darabkan dengan 360. Pastikan kamu dapat 229 darjah. Dapat Audrey? Lebih dapat sudah kan? Amira? Ada kira kan? Aisyah dapat kira? Berada tu, membawa. Ada pertanyaan? Bercerita. Nawara? Azmi? Ra? Okey kah? Dapat? Okey, soalan 35. Soalan untuk cari min. Jadual 5 menunjukkan skor bagi sekumpulan murid. Apabila 3 murid baharu mengambil kuis tersebut, mod berubah menjadi 3. Mod berubah menjadi 3. Apa yang kamu faham untuk soalan ni? Kamu nyatakan dahulu mod sekarang untuk data yang ini, apa modnya? Mod yang ini. Mod konsepnya ialah kekerapan yang paling tinggi kan? Data dengan kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi apa? 7. Maka modnya 4. Sekarang soalan ini mod berubah kepada 3. Maksudnya kekerapan 3 ini mesti lebih tinggi berbanding 7. Apa nombor yang lebih tinggi berbanding 7? Sekurang-kurangnya 8, betul? Ada nombor yang lain lagi sebenarnya, tapi sekurang-kurangnya 8. So kita ambillah ini, dia berubah menjadi 8. Hitung min baharu. Okey. Apakah rumus min? Tambah semua bahagi. Itu kalau data tidak terkumpul. Yang ini data terkumpul. Darab dahulu. Yang ini darab. Okey. Yang ini kena darab ke bawah. Berapa ni? 6. Darab ke bawah lagi 3 dan 8. 24. Darab ke bawah 4 dan 7. 28. Darab lagi ke bawah 5 dan 4. 20. So yang ini kena tambah. $78. Okey, jumlah kekerapan yang baharu, yang ini kena tambah. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini ke kanan. Berapa? 22. So, untuk mendapatkan min baharu 78 bahagi 22. Dapat chance berapa? Bola 3,55. Okey, faham? Rumusnya ialah ini. Min. Okey, di sinilah rumusnya. Rumus min ialah jumlah hasil darab kekerapan dan data bahagi dengan jumlah kekerapan data tersebut. Jumlah F. Okay, jumlah hasil darab Fx bahagi dengan jumlah F kekerapan.
Soalan 36. Masih lagi. Yang ini bab kebarangkalian. Bab kebarangkalian, sebuah kotak mengandungi 6 biji guli berwarna merah, 4 biji guli berwarna biru, 9 biji guli berwarna hijau. So kalau 6 tambah 4 tambah 9 berapa jumlah guli keseluruhan? Jumlah guli mesti kena tahu. Jumlah guli adalah 19. Minta maaf. 19 guli. Kenapa kita perlu dapatkan jumlah keseluruhan? Sebab rumus kebarangkalian ialah jumlah data yang diperolehi ataupun apakah peristiwa diperolehi bahagi dengan jumlah keseluruhan. So kalau hijau, dia minta yang ni yang bukan hijau. Yang ni bukan hijau dia bilang. So kalau bukan hijau apa? Merah dan biru. So kalau merah dan biru jumlahnya berapa? 10. So merahnya ialah 6 tambah birunya 4 bahagikan dengan jumlah keseluruhan 19. Berapa kamu dapat? 10/19. Ada sudah di sini jawapannya. Kalau soalan suruh cari kebarangkalian mendapat sebiji guli berwarna hijau, apakah kebarangkaliannya? 9/19. Apakah kebarangkalian mendapat guli berwarna biru? 4/19. Untuk mendapat sebiji guli berwarna merah 6/19. So soalan dia akan ubah macam itulah tu. Boleh jadi dia minta warna hijau, boleh jadi minta yang bukan hijau. Lain lagi kes kalau soalan menyatakan memilih 2 biji guli secara rawak tanpa pemulangan dan dengan pemulangan. Yang ini kamu kena kalau boleh guna gambar raja pokok. Okay, buat dalam bentuk gambar raja pokok lah, senang. Soalan 37. Kebarangkalian lagi ni. Kotak P mengandungi bola biru. Bola biru dan hijau. Bola biru dan hijau. Kotak Q, bola merah dan juga kuning. Oh, ada hijau lagi. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak P dan Q tersebut. Antara berikut kombinasi manakah yang tidak mungkin diperolehi? Okey. Cuba lihat P. Kalau P tadi P bola biru dan hijau. Kotak Q ada 3. Kotak Q merah, kuning, hijau. Kalau kamu dapat biru yang pertama, ada kemungkinan kamu dapat merah pada kotak yang kedua? Ada kan? Biru yang pertama, merah yang kedua. Okey, yang ini mungkin. Kalau biru yang pertama, bolehkah dapat kuning pada yang kedua? Ada kuning. Kalau hijau yang pertama, boleh dapat merah? Boleh, kan? Kalau hijau kita dapat yang pertama, bolehkah kita dapat biru pada Q? Tidak kan? Dia minta soalan ini yang tidak mungkin diperolehi, maka jawapannya ialah D. Sedangkan untuk A, B, C adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh diperolehi. Yang tidak mungkin D, sebab
kalau kamu sudah dapat hijau yang pertama, biru tidak mungkin di sini. Sebab tidak ada biru pada Q. Yang ini syaratnya ialah sebiji bola dipilih secara rawak dari setiap kotak. Yang ini kalau ikut betul, kita kasih gabung nih. Di sini merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Cuma cikgu guna yang ini berasingan. Dapat juga. Soalan 38. Raja 15 ialah sebuah gambar Raja Van menunjukkan bilangan peserta dalam dua buah kuis. Set semesternya ialah gabungan M dan G. M ialah peserta kuis matematik, manakala G geografi. Jumlah bilangan peserta ialah 40 orang. Jika seorang peserta dipilih secara rawak dari set semesta, hitung kebarangkalian peserta itu mengambil bahagian dalam kedua-dua kuis. Kamu kena tentukan yang ini. Kebarangkalian mendapat ini. Sebab dia mengikuti kedua-dua kuis. So, kena cari nilai X dahulu. Macam mana kamu dapatkan nilai X? Cuba dulu dalam masa 1 minit. Cuba. Dapat jawapan? Ya, boleh dapat berapa? 8. Okey, kalau 8 nilai X, apakah kebarangkaliannya? Betul. Jawapannya 1/5. Macam mana dapat 8? Cuba lihat dulu yang lain. Fredelin buat kata ataupun bercerita, rancak bercerita dengan orang yang mau birthday besok tu. Senyum. Patut dia senyum dari tadi. Okey. Cari yang ini. X tambah 5 tambah X tambah 2X tambah 3 sama dengan 40. X tambah X tambah 2X, 4X. Kemudian tambah 8 sama dengan 40. 4X sama dengan 40 tolak 8 sama dengan 32. Maka X sama dengan 8. So, kebarangkalian peserta yang dipilih mengambil bahagian dalam kedua-dua kuis 8/40 sama dengan 1/5. Boleh faham? Soalan 39, gambar raja kotak, plot kotak. Cuba dulu 1 minit. Antara plot kotak yang berikut, yang manakah mewakili data di atas? Ingat, kalau plot kotak susun ikut urutan menaik. Ikut urutan dulu. Yang paling rendahnya 40 kan? Ya. So 40. Yang kedua 50. lagi 55. 55. Seterusnya 63, 65, 77, 80. Okey. Kemudian yang kedua, cari median. Kuartil kedua berada di tengah-tengah data.
Kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya data yang keempat merupakan kuartil keduanya. Ada 3 sebelah kiri, ada 3 sebelah kanan. Maka kita bulatkan data yang di tengah-tengah. Dia mesti seimbang. Ada 3 data di sini, ada 3 data di sebelah kanannya. So yang ini kuartil kedua. Kuartil pertama, lihat yang bahagian sebelah kiri, cari tengah-tengahnya. 50 kuartil pertama. Sebelah kanan tengah-tengahnya 77 merupakan kuartil ketiga. So kamu kena cek median dulu. Mana gambar raja yang mediannya 63. Yang ini bukan, yang ini tengah-tengah nih 65. Ini bukan. B dan D, hati-hati, B dan D. Yang ini kamu kena baca dia punya skala betul-betul. Okay, kalau tidak mau baca, kamu cek pula kuartil pertamanya 50. Yang ini bukan 50. So jawapannya B. Untuk double confirm, cek dia punya kuartil ketiga 73. Betul. 77. Manakala dia punya nilai data paling besar 80, betul. Paling kecil 40, betul. So begini cara kita buat semakan semula kalau ada lebih masa. Kalau tidak ada lebih masa, kamu guna kaedah penyingkiran macam yang cikgu tunjuk tadi awal-awal. Nanti 10 minit terakhir baru kita cek balik mana yang kamu buat shortcut mula-mula tu. Takut tersalah tanda. Ini untuk double confirm saja. Sebab itu penting untuk kamu buat dengan pantas, guna kaedah penyingkiran. Pastikan kamu mesti ada sekurang-kurangnya 20 minit untuk semak semula. Jangan pula 20 minit untuk kamu tidur. Ada murid bila dia sudah jawab, oh dialah nih tidur. Bila dapat buat semakan semula, alamak yang ini salah dia bilang. Sebab tidak semak balik. Okay, soalan terakhir untuk kertas 1. Soalan 40. Jawapannya kamu dapat apa? D. Salah. Salah. Cek dulu. Oke, baca soalan. Datanya 60 pelajar. So di sini kita nampak dia punya nilai maksimum bilangan pelajar 60. Persentil 40 itu apa? Persentil. Persen itu apa? Persen. Persen peratus. Kalau dia bilang persentil 40 maksudnya 40 per 100. Daripada 60. Kira. 24. So kamu kena tanda 24, dapatkan datanya pada paksi X apa? Markanya. So begini ya, oleh kerana soalan ini merujuk kepada persen. Untuk 40% maksudnya per 100. Maka kita buat begini. 40 per 100 daripada 60 pelajar. Kamu akan dapat 24. 24 ini untuk kamu tanda di sini. Dan turunkan ke bawah, kamu akan dapat nilainya apa di situ? Nilainya ialah B. Kalau kamu malas baca, kamu kena pastikan lihat dia punya skala betul-betul. Boleh juga guna kaedah penyingkiran. Kalau A sudah pasti bukan. Sebab yang ini nilainya di antara 56 dan 69. So, antara B, C, D yang paling hampir dan tepat ialah 61,5 di sini. Kena kira petak dia tu. Satu petak berapa?
Okay, boleh faham? Right. So yang ini untuk sehingga soalan 40.